Ingat, ketika masjid ini belum jadi atau belum sempurna komplit, kita semuanya bertungkus lumus untuk menjayakan supaya masjid ini jadi. Jangan ingatkan syaitan tinggal diam. Tak. Syaitan akan berusaha menggagalkan rancangan kita yang baik. Mungkin tak daripada eksternal, daripada internal. Caranya macam mana? Dirosakkan niat. Mungkin segelintir para pengurus, mereka bertungkus lumus untuk menjayakan bangunan ini. Namun segelintir lagi, pengurusnya tak menghargai kerja keras kawannya. Akhirnya bergaduh. Atau boleh jadi ketika masjid ini belum terbina, nanti ketika masjid ini dah terbangun, maka rosak dari internal. Merasa nak dituakan. Merasa nak yang paling berjasa. Saya ni paling berjasa. Kalau bukan kerana saya ni, tak jadi masjid ni. Saya yang uruskan ini, saya yang uruskan itu. Nak dituakan. Akhirnya internal pecah, bergaduh, dan hujung-hujungnya buat tempat lain. Buat masjid lain. Dan nanti buat klaim pula. Masjid di sana dengan situ manhajnya berbeza. Padahal bukan berbeza pun. Cuma ada konflik peribadi sebab hasutan syaitan. Dikatakan manhaj berbeza. Bukan manhaj berbeza. Tapi kerana kemahuan dia tak dapat. Dan hujung-hujungnya ditarik. Ustaz yang mengajar di masjid ini tak boleh mengajar di masjid sana. Ustaz yang mengajar di masjid sana tak boleh masuk ke sini. Apa benda ni? Saya cakap sekarang, tengok masjid ni jadi, saya tak tahu tahun berapa. Tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Jika kes ini berlaku, ingat kajian saya ni rekod ni cuma. Bahawa syaitan akan menggelincirkan para pengurus dari internal, pop, akhirnya pecah. Yang dahulunya niat ikhlas kerana Allah, akhirnya niatnya bukan ikhlas kerana Allah. Wa inna malikul limri'i manawa. Sesungguhnya orang akan memperolehi atas apa yang dia niatkan.